Hello guys, welcome back to OKman. Seminggu 2 minggu ni saya perasan ramai yang tanya apa kegunaan setiap jenis silikon ni. Dulu saya dah pernah buat video. Sekarang saya nak remind korang sekali lagi. Okay, so dekat sini kita ada MC809. Ini silikon untuk dia macam simen. Tak payah bancuh, tak payah letak air, terus saja pakai. Serupa macam simen biasa, boleh pakai luar rumah, dalam rumah. Ingat ya, ni simen. Lepas tu ni ada MC808. Kalau korang tanya biasa, bang, dinding kalau papan, kayu, plywood nak pakai yang mana? Inilah dia, MC808 Color Fill. Silikon ni dia ada banyak color, semua warna dia berbasis untuk kayu. Ingat, kalau MC808 untuk permukaan atau bahan bermaterial kayu. Alright, so seterusnya, kita ada apa lagi ya? Ni, MC807. Baru-baru je kita buat video. Yang ni kita pakai untuk ceiling, untuk cornice, untuk dinding pun boleh juga pakai. Nak buat dekat celah-celah tile pun tak ada masalah. MC808 untuk dalam rumah, untuk dekat ceiling, untuk dekat rekahan dekat dinding kita. Alright, seterusnya. Ni pun ramai orang tanya. Kalau dekat dalam bilik air, celah-celah tiles, dapur pakai mana? Yang ni. SN505 Kitchen and Bathroom. Dia anti-fungus dan juga waterproof. Alright, apa lagi kita ada? Ni MS601. Saya punya favorite. All in one. Dia semua tempat boleh pakai. Boleh dalam air. Lepas tu dia tahan panas hingga 90 darjah Celsius. Dan juga dia ni boleh dicat atas dia. MS601 semua boleh pakai. Alright guys. So itulah beberapa silikon yang kita ada. So guys, kalau korang ada apa-apa pertanyaan, persoalan, komen aja dekat bawah. Tadi tak tahu, sekarang dah tahu. Terima kasih. Roger.